Mata manusia boleh membezakan kira-kira berapa warna? 7 Warna pelangi. 5 juta. Salah. Banyaknya. Sikit. 8 juta. 10 juta. Okey, betul. Bukan bahagian mata yang memberikan warna kepada mata seseorang. Iris. Okey, betul. Satu sama. Apakah nama lain bagi rabun jauh dalam istilah perubatan? Myopia. Okey, betul. Bijak ya. Apakah nama jika seseorang itu melihat bintik-bintik terapung? Floatis. Okey, betul. Warna mata yang paling banyak ditemui di dunia? Biru. Salah. Hijau. Salah. Coklat. Okey, betul, coklat. Yang paling aktif dalam badan manusia? Otot kaki. Ni bicep. Kan. Senyum otot mulut. Salah. Mulut. Mata bukan? Okey, betul. Okey, penyakit apa yang menyebabkan kebutaan? Glaucoma. Okey, betul. Glaucoma. 4, 3. Haiwan manakah yang mempunyai penglihatan paling tajam di dunia? Berulang. Okey, betul. 3. Apakah bahagian dalam mata yang bertanggungjawab menghadiri syarat ke otak? Makula bukan? Saraf ke? Nah, Sarah. Saraf optik kan? Apa? Saraf optik. 5, 4. Yeay, benar.